Ekonomi tengah tak stabil, perlu ke simpan emas? Bukankah kena simpan duit banyak-banyak sekarang? Itu perkara biasa untuk mereka yang ragu-ragu bila ekonomi tak stabil. Nak mula simpan emas, takut tersalah langkah. Kalau tunggu, takut terlepas. Kita perlu faham kenapa kita nak simpan emas. Simpan emas bukan sekadar nak dapatkan pulangan yang tinggi. Simpan emas perlu ada target dan masa untuk capai, minimum 2 tahun dan ke atas. Track record untuk harga emas 20 tahun ke belakang, minimum purata kenaikan emas adalah 10% setiap tahun. Simpan emas ni mudah sangat, okey? Konsisten menabung dengan duit lebihan yang tak digunakan dalam masa 2 tahun dan fokus pada pertambahan gram. Jadikan habit untuk kedua-dua ni, boleh capai gram emas yang diminati. Keuntungan emas hanya persoalan masa sahaja. Soalan yang perlu ditanya bukanlah sesuai atau tidak untuk simpan, tetapi nak simpan nilai yang rapuh atau nak jaga nilai. Nak saya bantu buat tabungan emas pertama dengan Public Gold? Boleh rujuk pin video di bio, saya bantu sebaiknya.